Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Masyarul Izan dari unit PIMK 2. Untuk kursus Sirah Nabawiyah dan juga Tarikh Islamiah, saya ingin membentangkan tentang keunggulan pentadbiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saya anggap sebagai tokoh yang sangat kritikal dalam sejarah umat Islam, khususnya selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Persoalannya di sini, mengapa saya pilih beliau? Mengapa saya pilih Sayyidina Abu Bakar? Kerana saya percaya beliau memimpin dalam situasi yang amat penting. Bukan zaman yang stabil, tetapi zaman yang hampir runtuhnya sistem Islam. Jadi fokus saya di sini bukan sekadar untuk menganalisis sejarah, tetapi saya akan menceritakan bagaimana beliau membuat keputusan, mengapa keputusan beliau penting dan seterusnya. Apa kesan keputusan tersebut kepada umat Islam dari dulu hingga kini. Jadi ayuh bersama saya, kita akan mendalami tentang tokoh tersebut. Ayuh bersama. Ah. Sayyidina Abu Bakar. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Gelaran As-Siddiq bukan sekadar nama, tetapi menggambarkan karakter beliau, iaitu karakter yang sentiasa membenarkan Nabi Muhammad tanpa ragu, tanpa syak, termasuk dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dari sudut kepimpinan, ini menunjukkan asas integriti dan juga keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Dan kita perlu tekankan bahawa beliau dilantik bukan sekadar dirapat dengan Rasulullah, tetapi melalui sistem syura, bukan warisan. Ini menunjukkan bahawa Islam menekankan persetujuan masyarakat, bukannya kuasa mutlak. Ucapan beliau yang pertama amat menarik di hadapan khalayak ramai, iaitu beliau menekankan, jika aku salah, tegur aku. Dan jika aku benar, maka bantulah aku. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, ramai pemimpin sukar menerima kritikan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ni dari awal dah membuka ruang untuk proses semak dan imbang. Hebat Sayyidina Abu Bakar. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, berlaku krisis yang besar, iaitu dikenali sebagai gerakan Riddah. Kita kena faham bahawa gerakan Riddah ni bukan isu yang kecil-kecil, tapi ia melibatkan orang keluar Islam, ramai murtad, muncul nabi palsu di merata tempat, seperti Musailamah Al-Kadzab, dan juga ada golongan-golongan yang enggan membayar zakat. Kalau kita lihat secara analisis, ia sebenarnya krisis multi aspek, iaitu dari aspek akidah, aspek politik dan juga aspek ekonomi. Ramai sahabat yang pada awalnya dia kata, yang berpendapat kita tak perlu perangi golongan enggan bayar zakat, kita kena tolak ansur. Tetapi Abu Bakar ni dia tegas, dia berbeza pandangan dengan yang lain. Beliau berkata, jika mereka memisahkan solat dengan zakat, beliau akan memerangi mereka. Di sinilah kita nampak ketegasan orang yang berprinsip. Ini merupakan analisis penting, ya. Zakat ni bukan sekadar ibadah. Ia merupakan satu sistem ekonomi negara. Kalau zakat jatuh, maka sistem kebajikan juga akan runtuh. Kesan tindakan beliau berjaya menyatukan semula umat Islam dan menghalang perpecahan lebih besar. Ini menunjukkan beliau berfikir jauh, bukan hanya penyelesaian jangka pendek. Maka golongan yang tak nak bayar zakat diperangi, selesai. Nabi palsu ni dia perangi juga, habis dia bunuh dan menyelesaikan masalah tersebut. Peristiwa kedua terbesar dalam sejarah pimpinan beliau ialah peristiwa pengumpulan Al-Quran. Kerana selepas peperangan yang banyak, terutamanya perang Yamamah, ramai hufaz kita syahid. Maka timbullah rasa takut jika Al-Quran ni hilang. Sebab apa? Sebab ramai yang syahid. Pada mulanya salangan nak kumpul Al-Quran ni daripada Sayyidina Umar. Tapi yang menariknya kat sini, pada peringkat awal, Abu Bakar ni dia tolak. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tak pernah pun buat macam ni, iaitu tak pernah pun kumpulkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni sangat berhati-hati dalam agama. Tetapi selepas maslahat yang lebih besar, beliau bersetuju. So, jadi tugas ini Sayyidina Abu Bakar berikan kepada Zaid bin Sabit. Proses ni sangat teliti, ya, sebab kita tahu kan Al-Quran ni ditulis pada banyak tempat, kulit haiwan, pelepah tamal dan sebagainya. Mesti ada hafalan, mesti ada bukti bertulis, dan mestilah dia mutawatir, iaitu ramai yang tahu tentang hafalan tu.
Inilah contoh ijtihad kolektif, gabungan wahyu dan juga rasional manusia. Allah tak pernah arahkan kumpulkan Quran, tapi inilah ijtihad. Ijtihad khalifah kita yang hebat ni. So kesannya Al-Quran terpelihara hingga hari ini. 30 juzuk Al-Quran, walaupun selepas 1400 tahun, tetapi kita masih dapat tengok Al-Quran ni. Tak ada yang hilang pun. Cuba bayangkan kalau pembukuan Al-Quran ni tak dilakukan, mungkin akan hilangnya sebahagian wahyu. Inilah antara keputusan yang sangat strategik, sangat penting dalam sejarah Islam. Hebat betul. Baiklah, kita akan tengok kebijaksanaan dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran zaman Khalifah Abu Bakar ni bukan memerintah secara autokratik. Semua kena ikut cakap dia. Dia je betul. Pertama, beliau menggunakan sistem syura, iaitu perbincangan bersama sahabat-sahabat. Ini menunjukkan kepimpinan yang lebih inklusif. Yang kedua juga, pembahagian wilayah. Ini pentingnya sebab takkanlah seorang ni mampu nak urus banyak tempat. Jadinya beliau mengagihkan beberapa daerah dan melantik gubernur-gubernur yang amanah. Baiklah, yang ketiga pula, pengurusan Baitul Mal. Apa yang unik? Beliau tidak simpan harta negara, tetapi diagihkan segera kepada rakyat. Ini menunjukkan konsep anti penyelewengan dan juga tentang amanah. Harta mesti sampai kepada rakyat. Kesimpulannya, beliau bukan hanya alim, tetapi menunjukkan seorang pengurus negara yang efektif dan juga cekap dalam mentadbir negara. Okey, kita akan buat analisis dari sudut keadilan sosial. Dalam aspek keadilan sosial ni, Abu Bakar bersifat sangat tegas. Isu zakat yang kita nak bawa ni ialah contoh yang terbaik. Sebab apa? Beliau tidak berkompromi kerana zakat ni ialah hak orang miskin. Bukan pilihan tetapi kewajipan. Kalau kita analisis, sebenarnya sistem zakat ni sistem yang mengkayakan ekonomi umat Islam, negara Islam. Selain itu, beliau juga menekankan tentang kesaksamaan, iaitu orang lemah mesti dibela dan orang yang kuat, yang kaya mestilah diadili seadil-adilnya. Ini menunjukkan rule of law. Semua sama di sisi undang-undang, tak ada yang terlepas. Yang menariknya, beliau juga menjaga hak non-Muslim. Cuma bayar jizyah dan beliau akan menjamin keselamatan dan juga kebebasan dalam beragama. Ini menunjukkan bahawa beliau bukan sekadar adil untuk orang Muslim, tetapi sekalian alam. Itu sekalian rakyat beliau. Baiklah, kita akan lihat kesan kepimpinan Khalifah Sayyidina Abu Bakar ni kepada masyarakat Islam. Baiklah, kita akan lihat daripada tiga sudut yang besar, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Dari segi politik, beliau berjaya menyerap kejutan krisis. Kejutan apa? Yang tadilah yang saya terangkan tadi. Pasal orang murtad, nak bayar zakat dan lain nabi palsu. Beliau berjaya menyelesaikan krisis ni dan juga mengukuhkan semula kedaulatan kerajaan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi pula. Beliau berjaya menstabilkan kewangan negara. Ekosistem kewangan distabilkan melalui penguatkuasaan zakat, jizyah, cukai-cukai lain dan sebagainya, dan juga ketelusan pengagihan Baitul Mal. Ini semua menyebabkan ekonomi umat Islam pada waktu itu berkembang dengan baik. Dan yang ketiga pula, dari aspek sosial, perpaduan umat Islam dipulihkan dan identiti masyarakat disatukan di bawah satu teks perlembagaan, iaitu Al-Quran yang dibukukan. Kan dulu kan tak ada Al-Quran kan, adalah bergaduh. Ini ayat Al-Quran, ini bukan ayat Al-Quran. Tapi lepas dah dibukukan, dah dirasmikan, dah official, itu Al-Quran yang betul daripada Nabi Muhammad, dah ditapis dan taklah berlaku perpecahan lagi. Taklah nak dakwa ni salah. Dah ada dalam Al-Quran. Baiklah, selesai kesan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Baiklah, kita akan analisis sesuatu yang lebih tinggi, iaitu berkenaan pola kepimpinan antara Nabi Muhammad dan juga pola kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, seperti kita tahu, pola kepimpinan waktu zaman Nabi berpaksikan wahyu ilahi secara langsung. Sebab apa? Sebab Nabi boleh kontak dengan Malaikat Jibril. Tapi zaman Khalifah, kepimpinan ini berpaksikan ruang ijtihad dan juga kebijaksanaan syura.
bersyarat sama ahli tertinggi. Baiklah, ada dua pendekatan. Yang pertama, ketegasan berprinsip tiada kompromi tentang hukum asas, iaitu solat, zakat, Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir, tak ada lagi Nabi palsu, dan sebagainya. Itulah prinsip yang perlu jelas. Yang kedua pula ialah empati kemanusiaan. Walaupun ketegasan beliau meliputi pelbagai perkara, ada juga kelembutannya yang tersendiri, iaitu lemah lembut dan inklusif dalam mengurus kebajikan rakyat dari pelbagai latar belakang. Ini menunjukkan kepimpinan, membuktikan kepimpinan Syed Abu Bakar ni merupakan pentadbir Islam yang menuntut keseimbangan antara penguatkuasaan undang-undang dan juga nilai kemanusiaan yang rahmah. Bagi melabuhkan tirai, kita dapat rumuskan yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan tokoh yang menyelamatkan umat Islam saat krisis yang amat genting. Beliau bukan sekadar pemimpin sementara tetapi pembina asas bangsa tamadun Islam. Tanpa Abu Bakar, tanpa beliau, kemungkinan berlaku perpecahan yang lebih besar. Mungkin juga sistem Islam tidak berkembang dengan baik seperti yang kita nampak pada hari ini. Pengajaran utama yang kita perlu dapat ialah kepimpinan memerlukan ketegasan yang berprinsip, kebijaksanaan membuat keputusan dan juga keadilan buat semua bagi menjamin politik yang stabil, ekonomi yang baik dan juga sosial yang harmoni. Nampaknya kita hampir sampai di penghujung pembentangan. Baiklah, antara sandaran utama yang saya gunakan untuk pembentangan ini, saya menggunakan karya daripada Imam Al-Suyuti, iaitu Sejarah Khulafak, rekod sejarah daripada Ibnu Katsir, Al-Bidayah wal Al-Nihayah, dan juga yang ketiga, analisis kontemporari oleh Ali Zainuddin. Baiklah, saya harapkan semoga pembentangan ini jelas, lengkap dan bermanfaat untuk semua. Baiklah, jika ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, boleh berhubung dengan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.